Sultan Selangor dah tetahkan jangan ada penternakan babi di Selangor. Tapi ada satu wakil rakyat ni kata apa dia? Isu ni menyentuh hak kesamarataan warga negara di bawah perkara 8-2 Perlembagaan Persekutuan. Penternakan babi tidak wajar dibezakan dengan haiwan lain. Cerita dia sekarang ni dalam perlembagaan tersebut mengatakan berkaitan dengan diskriminasi kaum. Apa maksud dia? Cerita dia simple gini je. Kalau kita punya pemerintah ataupun sultan tu kata yang boleh pergi sekolah ni orang Melayu je. Orang India tak boleh pergi sekolah. Itu maksudnya diskriminasi kaum. Itulah perkara 8-2. Titah Sultan Selangor kata tak boleh ternak babi. Tak cakap pun, okey, orang Cina tak boleh ternak babi. Mana dia kata betul? Okey, orang Melayu je boleh ternak babi. Tak ada. Sultan Selangor dah jelas bagi tahu, tak kisahlah kau Melayu, kau Cina, kau India, siapa sahaja kau, penternakan babi di Selangor tak dibenarkan. So, celah mana diskriminasi? Takkanlah diskriminasi pasal tak boleh ternak babi, oh kesianlah kat babi, lembu boleh ternak. Diskriminasi dekat haiwan. Tak. Perlembagaan ni untuk kita, untuk rakyat. Apa pula nak bagi kepada binatang? Macam mana satu wakil rakyat boleh keluarkan statement macam ni? Simple je. Perlembagaan dibuat untuk kita, bukan binatang. Bukan tak boleh makan. Tak kira lah kau Melayu, Cina, India. Okey, Melayu of course lah, dalam agama dah tak dibenarkan makan. Kalau kau tak mengamalkan Islam, kau nak makan, makanlah. Tak cakap pula, babi ni hanya boleh dimakan untuk orang Cina saja, orang India tak boleh. Tak ada. Ikut anak makan-makan. Dengan cara macam ni, import je lah. Itu sebenarnya dalam Perlembagaan 8-2. Bukan cerita orang Melayu tak boleh ternak, orang Cina tak boleh ternak. Tak. Dia cerita semua di Selangor tak boleh ternak babi. So tak ada diskriminasi pun.